Okey, selamat datang ke channel Syarizal. Kita sambung bab cahaya tu. Cahaya bergerak lurus. Kali ini kita nak tengok, okey, kita nak tengok faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Sama ada saiz bayang-bayang itu kecil, besar, apa yang menyebabkan dia? Yang pertama kita akan kaji ialah dari segi jarak di antara objek dengan skrin. Objek ni skrin, ni objek. Kita akan kaji jarak tersebut. Yang kedua, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Kita akan tengok antara objek dengan sumber cahaya. Kita katalah ni objek, itu sumber cahaya. Kita akan tengok kedua-dua perkara sini dari segi mempengaruhi saiz bayang-bayang. Boleh? Alright, dua perkara, jarak di antara objek dengan skrin dan jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey. Jom kita tengok. Okey. Hari ni kita sambung yang tadi kita nak menyiasat jarak di antara objek dengan skrin dan juga jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Jadi adakah jarak-jarak ini mempengaruhi saiz bayang-bayang yang akan wujud di sini nanti? Okey. Kita tengok sama-sama, kita tengok. Baik. Yang pertama, kita siasat dari segi jarak di antara objek dengan skrin. Ini skrin. Jarak antara objek dengan skrin. Kita tengok. Sekarang dia lebih kurang 55 cm. Kita guna pembaris ni. Baik, objek di sini. Macam mana kita gerakkan objek ke mendekati skrin? Objek ni mendekati skrin. Dan perhatikan pada saiz bayang-bayang. Yang ni pada kedudukan, kita ambil pada tepi ni 0 cm. Saiz bayang-bayang ketinggian dia 32 cm. Okey. Jarak objek daripada skrin 55 cm. Saiz bayang-bayang 32, tinggi dia cm. Sekarang ni objek ni kita ubah kurang 10. Jadi 55 tak 10, 45. 45, kita tengok saiz bayang-bayang berapa? 26. 45, 55 tolak 10, 45 cm. Saiz bayang-bayang 26. Mana saiz dia berkurang. Bila objek ni dekat, dia kurang. Kita pergi gerakkan lagi. Kurangkan lagi kepada 20. Kurang lagi 20. Kurang lagi 10. Alright. Jadi tinggal 35. Saiz bayang-bayang pun berkurang juga menjadi 23. Dia kurang lagi 23. Lebih kurang 20. Ya, 23,5. Kemudian kita gerakkan lagi, kita kurangkan lagi 10 cm. Saiz bayang-bayang berkurang kepada 21 cm. Apa makna? Makin dekat objek pada skrin, makin kurang saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang menjadi makin kecil. Kita kurangkan lagi 10 kepada 40. Ya. Apa jadi? Saiz bayang-bayang berkurang lagi kepada 19 cm. Jadi bermakna bila objek ni dekat dengan skrin, saiz bayang-bayang kecil. Bila objek ni jauh pada skrin, dia jauh pada skrin, maka saiz bayang-bayang bertambah. Ni. Right, yang ni jarak dia. Jarak antara objek dengan skrin. Yang ni lain ni. Okey, faham setakat tu? Boleh? Okey ya.
Okey, baik. Tadi jarak antara objek dengan skrin. Sekarang kita nak kaji jarak antara sumber cahaya, okey, sumber cahaya mula muncul ini, sumber cahaya dengan objek. Kedudukan objek sama, kita tak ubah. Okey. Kita nak tengok kedudukan objek di sini ya. Di sini sama macam tu. Alright. Tengok kedudukan objek. Baik, di sini kosong, di sini 30. Bermakna jarak dia 30. Baik. Dia di sana sikit. Okey. 30. Sekarang kita nak kaji bagaimana perubahan di antara jarak antara objek dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Sekarang objek berada jauh daripada sumber cahaya. Pada jarak 30. Kita di sini. Mula ni. Pada jarak 30 cm, tepi ni. Pada jarak 30 cm, ketinggian objek ialah 31 cm. Right. Nampak tak? Sekarang kita dekatkan objek. Kita ambil objek ni, kita dekatkan 10. Daripada 30 menjadi 20. Tu dia. Saiz dia bagi mungkin besar. Kita tanda situ. 39 cm tinggi dia. Mana bila dia makin dekat, jarak tu makin kurang daripada sumber cahaya, maka saiz tu makin besar. Saiz objek bertambah. Dia semakin dekat, semakin bertambah. Right. Kita kurangkan lagi. Dari 20, kita kurang kepada 10. Dia besar. Nak ukur pun tak boleh dah. Jadi bila objek ni makin dekat dengan sumber cahaya, saiz dia makin, saiz bayang-bayang makin bertambah. Bila objek itu jauh pada sumber cahaya, saiz dia kecil ataupun berkurang. Nampak tak? Antara tadi, jarak tadi dengan jarak ni. Okay. Ni jarak ni. Bila dia kurang, jarak ni dia kurang, saiz bayang-bayang bertambah. Jarak dia bertambah, saiz dia berkurang. Okey. Nampak tak? Ni tunjuk cara. Jadi saya harap kamu faham apa yang dimaksudkan di antara jarak sumber cahaya dengan objek dan jarak di antara objek dengan skrin. Okey. Perubahan jarak ni mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Clear? Jumpa lagi.